Okey, jom kita bedah pengumuman besar dari acara Canva Create 2026. Memang gempak. Canva mula dengan satu soalan mudah. Pernah tak rasa proses kreatif anda macam berterabur? Kita semua faham kan? Kejap-kejap tukar apps, copy-paste, sampai hilang fokus kreatif kita. Proses macam inilah yang membazir masa dan bunuh momentum kreatif kita semua. Jadi, jawapan Canva, pelancaran terbesar mereka, Canva AI 2.0. Ia macam rakan kreatif peribadi anda. Analogi dia best, macam orkestra. Semua alat AI ni main sekali untuk hasilkan sesuatu yang luar biasa. Ini adalah tema-tema utama AI 2.0. Reka bentuk perbualan, orkestrasi, memori, semuanya ada. Orkestrasi. Agentic ni, maksudnya, AI tu bukan tunggu arahan je. Ia tolong pilihkan font dan warna untuk anda. Dan ini bukan main-main tau. Alat AI Canva dah digunakan lebih 27 bilion kali. Banyak gila. Okey, so macam mana benda ni berfungsi dalam kerja kita seharian? Jom tengok beberapa contoh. Contoh pertama, buat surat berita. Daripada seminggu kerja, sekarang guna satu prompt je, siap. Contoh kedua, masalah biasa. Tim jualan nak cepat tapi pereka nak pastikan jenama konsisten. Hasilnya? Dik, jualan ikut jenama. Siap dalam satu malam. AI siap tolong cari data klien lagi. Bukan untuk kerja je tau. AI ni boleh tolong buat laman web kahwin yang interaktif. Tak perlu coding. Tapi tunggu, bukan semua pasal AI. Ada 3 lagi kemaskini besar yang Canva umumkan. Pertama, LearnGrid. Ia macam satu library besar sumber pembelajaran percuma untuk semua. Ini khas untuk komuniti 50 juta pelajar dan guru yang memang dah guna Canva. Dan yang ini memang ramai tunggu, Canva Offline. Lepas ni, boleh reka bentuk tanpa internet. Last kali, Canva Print Shop. Senang je nak cetak rekaan digital anda terus dari Canva. Semua ni didorong oleh misi utama Canva yang mereka panggil pelan 2 langkah. Paling penting, matlamat mereka bukan nak ganti manusia, tapi untuk supercharge kreativiti kita. Falsafah untuk memperkasakan inilah yang jadi asas kepada setiap alat AI yang mereka cipta. Jadi, persoalannya sekarang bukan apa AI boleh buat, tapi apa yang kita akan buat dengan AI.